Hari ni kita nak perkenalkan adik-beradik. Jom kita perkenalkan satu persatu. So this is all my sibling. This one, siapa nama? Nama saya Ain. Ain. Ain umur? 19. Ain 19. Anak nombor? 5. Anak nombor 5. Okey, ni pun adik saya juga. Yes, independent. Okey, ini nama siapa? Aiman Hazim. Aiman Hazim. Anak nombor? 3. Anak nombor 3. Anak seorang lagi? Saya anak pungut. Kau aku tarik telinga garang tau. Nama saya Aziza. Hai. Aziza umur? Nama umur 28. Okey, Ya. perkenalkan diri adik bongsu Nama kita. saya Mariam Nur Amani dan sayalah bongsu kepada semua kau cakap 15. 15 tahun. Okey, yang paling manja kali. Ini yang paling manja. Perkenalkan diri? Umur saya 18 tahun. Saya belum pernah disentuh. Okey, anak nombor berapa? Anak nombor 3 daripada 3 orang adik-beradik. 3 orang adik-beradik. Ya, tapi sekarang dah 7. 8. 7. Mana pula ada 8 nampak? Bini dia yang betul Dia tak kan? ngaku adik-beradik yang lain. Dia ada 3 adik-beradik je. Adik berapa? Bukan dengan satu mak atau bapak 3. Lain mak, lain bapak. Banyak. Tak pernah dia sentuh ya. Ini dia. Itu yang sakit pinggang. Betul sakit pinggang. Aduh. Kurang exercise. Nampak sengit dia jalannya. Okey, wait. Kalau nak tahu, duduk. Ajar sini. Okey, ini bongsu. Ini version bongsu you all. Ini bongsu. Ini pun bongsu. Lepas tu ada confuse. Ini pun bongsu. Ramai tak daripada kita bongsu. Manja semua ni. Manja kali semua ni. Ya?